Jadi kita kena accept ada dinamika politik di Sabah ni berbeza. Bila kita menilai semula senario politik Sabah kali ini, kita kena faham beberapa perkara, iaitu data baru pengundi, latar belakang struktur sosial serta geopolitik masyarakat negeri Sabah lah. Kewujudan pengaruh politik di kalangan warlord ataupun panglima politik dan juga kecenderungan memilih oleh etnik dominan, pertumbuhan ideologi politik antara parti, perubahan pola berfikir pengundi Sabah. Ini yang saya nak tekankan kerana banyak kita lihat gerak kerja NGO dan membangkitkan isu-isu macam tadi kita sebut tadi, pesan contohnya, isu dan sentimen yang menjadi penilaian penting. Mereka ini referred to as the majority senyap. Mereka dia terikat pada politik, tapi mereka ada pengundi. Dan pada PRN 2020, jumlah pengundi berdaftar di Sabah adalah 1.124 juta dan 598 orang. Pada PRN 15 pula, 1.689 juta 387 orang. Pertambahan pengundi sebanyak 634,152. Okey, ini baru PRN 15 kan, pertambahan pengundi. Pada 31 Disember 2024, pengundi Sabah bertambah kepada 1.758 juta 750 orang. Jadi, bila kita lihat semua ni, perbandingan itu adalah ada 707,146 orang pengundi yang baru. Okay. Taburan etnik tu, dia penting sebab kawasan dun rebutan adalah 73. Okay. Dan kalau mengikut etnik pula, etnik Kadazan Dusun dominate 20 dun, diikuti etnik Bajau 17 dun, Cina 9 dun, Bugis 7 dun dan Sungai 4 dun, Rungus 3 dun. Dan Brunei serta Bisaya masing-masing 2 dun. Okay, kenapa ni penting? Kita balik semula. Kenapa aku keluar Pakatan Harapan? Kerana it makes more sense for them to be the local party. For the ethnic betul yang mereka perjuangkan. So betul kata YB Ahmad, saya setuju. Itu adalah prinsip dia untuk menghadapi pilihan raya.